Public Gold scam. Jom saya bagi 5 bukti jelas kenapa Public Gold bukan scammer. Sebelum tu save dulu video ini untuk rujukan anda. Yang pertama, beroperasi lebih 17 tahun. Public Gold dah ditubuhkan pada tahun 2008. Kalau scam mustahil boleh bertahan lebih 1 dekad dengan jutaan penyimpan emas, 2.3 juta penyimpan emas sekarang. Yang kedua, ada kilang dan pejabat fizikal. Public Gold ada kilang sendiri dan cawangan seluruh Malaysia. Boleh datang saja walk in, boleh ambil emas secara fizikal dan ada gold ATM, boleh keluarkan emas di mana-mana. Scammer mana ada pejabat macam ni. Yang ketiga, founder jelas dan dikenali, pengasasnya ialah Datuk Wira Louis Ng. Figura yang jelas identiti, bukan akaun palsu tanpa wajah, dan Presiden MGA, Malaysia Gold Association. Yang keempat, Public Gold adalah ahli Persatuan Emas Antarabangsa. Public Gold adalah ahli London Bullion Market Association, LBMA. Ini adalah standard antarabangsa untuk industri emas. Takkanlah Public Gold nak scammer. Yang kelima, boleh jual balik emas bila-bila masa. Public Gold ada sistem buyback. Harga telus ikut harga pasaran semasa dan ramai pelanggan dah jual dan dapat duit tanpa masalah pun. Bahkan Public Gold beli juga emas Pantai Bengkok yang bukan jenama Public Gold. Bezakan antara syarikat sah dengan individu tak bertanggungjawab. Kalau anda nak mula simpan emas dengan cara yang betul, belajar dulu. Jangan hanya dengar khabar angin. Tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bantu dan bimbing anda sebaiknya sampai anda beli emas, dapat emas. Tengok video, jemput follow dan komen dan share video ini untuk rujukan anda. Jemput follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan